menyedihkan sekali bagaimana penduduk Selangor di Taman Seri Muda walaupun dekat dengan pejabat SUK seperti yang disebut oleh YB tadi, terpaksa pergi begitu jauh untuk jumpa Menteri Besar, untuk bertemu dengan Menteri Besar Selangor. Tetapi malangnya nampaknya mereka telah tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan MB Selangor sampai terdapat laporan-laporan yang menyatakan Menteri Besar Selangor telah mengambil tindakan-tindakan untuk mengelak daripada berjumpa dengan mereka ini. Mereka akhirnya didatangi dengan pegawai khas kepada Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor. Jadi bukan Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor pun, tetapi pegawai khas kepada Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Selangor. Jadi dia pembantu kepada pembantu lah. Lebih kurang lah. Menteri Besar Selangor. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Kembali kita kepada podcast Ramai yang Sindir bersama saya, Saudara Naim Bandej dan juga Dr. Hafif Bahardin. Kita nak bincang tentang musim hujan sekarang ni, Saudara Naim. Bila mana berlaku banjir. Tapi kita spesifik lah. Banjir ni berlaku di negeri Selangor. Negeri paling maju dalam Malaysia. Negeri yang kononnya paling pandai lah Pakatan Harapan Pentah. Yang paling bersih lah air dia. Yang paling terpaling lah, semua terpaling lah Selangor ni. Tetapi di bawah kerajaan Pakatan Harapan, baru-baru ini menjadi isu bila mana sekumpulan besar penduduk di kawasan Taman Seri Muda, apabila mereka berhadapan dengan banjir bulan lepas, telah turun berdemonstrasi di Taman Seri Muda, sehingga kan bila adun dia yang berhormat Prakash Kota Kemuning daripada DAP datang ke perhimpunan itu, telah tak dapat bercakap dan dihalau. Saya tengok video tu, dihalau daripada situ. Kerana apa yang dituntut oleh mereka ni adalah hampir 500 orang penduduk ni yang telah menandatangani memorandum, sehingga kan mereka menghantar rombongan ke PRK Air Kuning. Punya daripada Taman Seri Muda tu dekat je dengan SUK Selangor tu. Tapi mereka sanggup pergi sampai ke Air Kuning, kononnya untuk berjumpa dengan Menteri Besar dan sebagainya, pimpinan kerajaan di sana, kerajaan negeri di sana, untuk menyatakan dan menyuarakan bantahan mereka dan juga rasa tidak puas hati mereka terhadap usaha dan juga tindakan dibuat oleh kerajaan negeri Pakatan Harapan di Selangor dalam menangani masalah banjir yang sedang mereka hadapi. Saya difahamkan baru-baru ni yang berlaku adalah bila banjir itu berlaku, pam air yang sepatutnya berfungsi di situ tak dapat berfungsi kerana elektrik terputus dan sebagainya. Dan benda ni dah berulang kali berlaku, menyebabkan penduduk rasa frust. Sehingga kan bahkan banjir baru ni ada kematian juga, kena electrocuted di situ. Dan ini saya rasa isu yang menghantui kerajaan negeri Selangor sejak daripada banjir besar yang berlaku pada tahun 2021 tempoh hari sehingga sekarang. Jadi apa pandangan Naim? Sebab saya tengok statement daripada Setiausaha Politik Menteri Besar menyebut bahawa jangan dipolitikkan isu ini. Jadi Naim rasa setuju atau tidak bahawa isu banjir ini jangan dipolitikkan? Bagi saya isu ni tak ada pun dipolitikkan. Bagi saya, kalau kita lihat himpunan yang telah dibuat oleh penduduk di Taman Seri Muda, saya tak nampak pun pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional yang mendepani ataupun yang memimpin mereka semua. Dan yang pergi ke Air Kuning baru-baru ni pun saya tak nampak pimpinan-pimpinan ataupun YB-YB daripada Perikatan Nasional yang drive bas tersebut pun. Tetapi sebenarnya ini adalah satu gerakan yang datang daripada rakyat sendiri. Dan bagi saya sangat menyedihkan sekali bagaimana penduduk Selangor di Taman Seri Muda walaupun dekat dengan pejabat SUK seperti yang disebut oleh YB tadi, terpaksa pergi begitu jauh untuk jumpa Menteri Besar, untuk bertemu dengan Menteri Besar Selangor. Tetapi malangnya nampaknya mereka telah tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan MB Selangor sampai terdapat laporan-laporan yang menyatakan Menteri Besar Selangor telah
mengambil tindakan-tindakan untuk mengelak daripada berjumpa dengan mereka ini. Dan mereka pun apabila mereka sampai dan tidak dapat atau tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan Menteri Besar Selangor, mereka akhirnya didatangi dengan pegawai khas kepada Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor. Jadi bukan Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor pun, tetapi pegawai khas kepada Menteri Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Selangor. Jadi dia pembantu kepada pembantu Menteri Besar Selangor. Terpaksa pass memorandum kepada beliau. Dan bagi saya ini satu perkara yang tidak patut terjadi. Memandangkan bagi saya Menteri Besar Selangor, kalau kita lihatlah bila dia berdepani dengan wartawan dan sebagainya, beliau boleh bagi jawapan yang sangat lengkap, boleh bagi jawapan yang sangat cepat. Dengan confident dia kata perkara ini dapat diselesaikan. Hari ini pun dia kata pam air di Taman Seri Muda sekarang ni telah beroperasi, kembali beroperasi. Jadi bagaimana seorang yang sangat confident bila bercakap di Dewan Undangan Negeri, sangat confident bila bercakap dengan media, tetapi tidak boleh bertemu dengan rakyat. Jadi bagi saya sebenarnya penduduk-penduduk di Taman Seri Muda ni, mereka cuma mereka nak engage, mereka nak dengar sendiri daripada Menteri Besar Selangor. Mereka perlukan perhatian daripada Menteri Besar Selangor untuk dengar sendiri rintihan-rintihan mereka. Saya tak rasa yang mereka ni nak menyerang Menteri Besar Selangor, nak merusuh, nak mencederakan beliau. Tidak pun, ini adalah dan bukan nak berpolitik pun. Bukan nak berpolitik. Saya tak nampak pun ada politik pembangkang di sana. Jadi mereka cuma nak menyuarakan pandangan mereka, tetapi nampaknya Menteri Besar Selangor lebih sibuk berkempen di air kuning berbanding daripada mendepani ataupun menyelesaikan masalah-masalah di Taman Seri Muda. Jadi sangat tidak patut berlaku, sangat menduka citakan, dan saya pasti di antara beribu ataupun beratus peserta himpunan di Taman Seri Muda, saya tak rasa ada yang akan mengundi beliau lagi lah, ataupun blok-blok parti-parti beliau lagi selepas ini. Memandangkan mereka tidak boleh untuk engage penduduk-penduduk dengan sewajarnya, dan mereka tidak dapat untuk menyelesaikan masalah penduduk di sana berkenaan dengan pam air itu tidak berfungsi. Saya sangat pelik lah. Bagaimana ketika saya faham bila banjir ni berlaku atau bila hujan yang lebat berlaku, kadang-kadang dia akan mengganggu elektrik dan sebagainya. Tetapi bukankah pam air ni dibina exactly untuk situasi seperti itu? Bagaimana tidak boleh ada satu genset ke satu backup genset hilang tu. Katanya genset telah dibawa ke tempat lain. Untuk apa? Untuk PRK lah. Tak, saya tak pastilah untuk apa, tapi saya difahamkan ada berada di tempat lain. Tapi ni cakap-cakap lah, saya tak pasti. Jadi bagaimana benda tu boleh berlaku, memandangkan perkara tersebut berlaku betul-betul ketika di mana pam air itu sepatutnya berfungsi. Dan pam-pam air ni walaupun untuk buat dia tak adalah banyak, 7 juta ringgit untuk semua pam-pam air Taman Seri Muda. Sepatutnya digunakan lah, dan sepatutnya sama ada TNB ataupun Kerajaan Negeri Selangor ataupun pembekal kontraktor-kontraktor yang terbabit dengan pam air ini patut kemuka ke hadapan dan mengambil tanggungjawab lah, kerana disebabkan mereka lah berlakunya banjir tersebut. Dan mungkin itu soal kontraktor nak ambil tanggungjawab ni, termasuk isu Putra Haid pun tak keluar lagi sampai sekarang. Kita tak tahu lagi kontraktor mana yang tanggungjawab. Jadi isu di negeri Selangor ni, saya rasa orang di Taman Seri Muda terutamanya mereka agak traumatized dengan banjir besar yang berlaku sebelum ni. I mean, di Shah Alam tu sebahagian besar kawasan-kawasan yang banjir ni, termasuk di Padang Jawa dan sebagainya, mereka traumatized dengan banjir besar yang berlaku tahun 2021. Dan sehingga sekarang bila banjir tu berulang lagi, menyebabkan now dah 2025, 2020 nak masuk 2026, mereka mempersoalkan di mana mitigasi yang kononnya dibuat. Saya ambil pengalaman beginilah. Dulu kawasan saya, termasuk juga di Taman Medan sekarang, memang ada kawasan-kawasan hotspot banjir. Tetapi bila kerajaan ambil inisiatif untuk perbaiki dan juga lebarkan longkang, buat retention pond dan sebagainya, ya, ada setengah tempat yang rendah tu masih berlaku. Tetapi jumlah air yang melimpah sehingga menyebabkan banjir itu tidaklah setinggi sebelum ini. Itu pun sebahagian besar daripada penduduk merasakan itu sudah cukup baik. Paling minimum dia orang kata jangan masuk rumah lah air ni.
Dia nak banjir dekat jalan tu tak apa, nanti dia pergi. Ini paling minimum lah. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, masih lagi masuk dalam rumah, dan itu juga saya rasa yang menyebabkan mereka marah. Dan bila saya tengok video-video yang keluar tu, ucapan dan juga pidato-pidato mereka berikan tu memang dalam keadaan yang mereka upset, duka cita, kecewa dengan kerajaan negeri Selangor. Adakah adil untuk terutamanya macam saya lah sebagai adun pembangkang di Selangor, kerana tendensi atau kecenderungan Menteri Besar dan juga rakan-rakan daripada beliau dalam Pakatan Harapan terutamanya suka membandingkan negeri Selangor ni dengan negeri-negeri yang dipedal oleh Perikatan Nasional. Jadi wajarkah saya sebagai adun pembangkang di Selangor mula untuk mengatakan bahawa we are not that far better pun? Sebab saya ambil pendekatan begini, Naim. Mungkin Naim boleh sahkan sama ada betul atau tidak pendekatan yang saya ambil. Saya selalu memberikan hujah dalam Dewan. Saya kata kita Selangor ni, baik Shah Alam ke Selangor ke, kita ni part of the greater Klang Valley lah. Mana ibu negara kita Kuala Lumpur. Kenapa kita membandingkan Selangor dengan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis sebagainya, tetapi tidak membandingkan Selangor ni dengan bandar-bandar utama yang ada di sini, di region ini, seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong, yang majulah, even Shanghai ke dan sebagainya. Mana kita tak payah pergi jauh pun. Janganlah banding Indonesia tu mungkinlah catching up with us. Tetapi kita ambil negara-negara atau bandar-bandar yang dah maju seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Kenapa Selangor, Shah Alam tidak dibandingkan kepada bandar-bandar raya seperti ini? Bagi saya, jawapan yang paling mudah untuk soalan tersebut adalah retorik politik lah. Kerana kalau kita lihat blok-blok yang memerintah negara pada hari ini, ketika mereka bersama dengan Parti PAS misalnya, ketika Pakatan Rakyat dahulu, mereka kata isu banjir di Kelantan, Terengganu dan sebagainya adalah masalah kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan yang patut selesaikan. Dan kerajaan persekutuan sebenarnya telah menzalimi rakyat Terengganu dan Kelantan kerana tidak menyelesaikan masalah banjir di negeri-negeri tersebut. Tetapi semestinya retorika politik itu berubah nadanya apabila mereka sendiri telah menjadi kerajaan persekutuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri. Sekarang ini banjir adalah isu negeri. Jadi sekarang ini Kelantan adalah sebuah negeri yang mundur kerana tidak dapat menyelesaikan masalah banjir di negeri tersebut. Dan beliau pula berada di kerajaan persekutuan, nampaknya langsung tidak mahu ambil tanggungjawab. Royalty pun tak nak bagi. Dan berkenaan dengan di Selangor pula, bagi saya itulah retorika politik juga, di mana kalau benda ini berlaku di Kelantan dan Terengganu, ianya adalah kerana kecuaian, ianya adalah kerana rasuah, ianya adalah kerana pemimpin-pemimpin ini sibuk berkenaan dengan isu-isu remeh seperti seluar pendek, daripada untuk menyelesaikan masalah-masalah utama. Ini hujah-hujah mereka lah, negeri-negeri Kelantan dan Terengganu. Tetapi apabila ianya berlaku di Selangor, ianya adalah ketentuan Tuhan. Ini adalah masalah elektrik. Ianya adalah perkara ini adalah masalah sedikit, kerajaan akan selesaikan, ini adalah temporary. Tapi nampaknya seperti apa yang diungkapkan oleh penduduk-penduduk di Taman Seri Muda sendiri, perkara ini berlaku berulang-ulang kali. Dan kita, sekarang kita tahu, kali ini berlaku kerana genset tidak berfungsi. Jadi bila tahun depan atau bulan depan berlaku lagi, kita kena tanya baliklah, kali ni berlaku kenapa pula. Tapi berkenaan dengan jangka masa panjang pula, saya backup kerajaan negeri Selangor sedikit. Mereka adalah sedikit perancangan. Saya lihat projek Tebatan Banjir di Taman Seri Muda yang telah kerajaan banjir 140 juta, nilai dia sangat besar, akan siap pada tahun 2029. Jadi bagi saya sekarang ini kerajaan negeri Selangor patut perincikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini sebelum projek Tebatan Banjir itu siap. Kerana betul lah dia akan siap pada tahun 2029. Tetapi sampai sekarang, dari sekarang hinggalah ke tahun 2029 itu bagaimana? Jika kita akan terus biarkan beratus-ratus daripada
penduduk Taman Seri Muda ni sentiasa setiap tahun akan terjejas dengan insiden banjir. Seperti YB kata tadi, mereka ni dah trauma. Diorang nak jumpa Menteri Besar pun tak dapat. Nak dapat jumpa pihak berkuasa, paling terbaik mereka dapat pun adalah pembantu kepada Menteri Besar Selangor. Jadi sekarang ni kita tak boleh salahkan mereka kenapa mereka tidak mempunyai keyakinan yang Menteri Besar Selangor serius untuk selesaikan masalah ini. Jadi sebab tu untuk rakan-rakan pendengar, saya percaya isu ini tentang isu tata kelola, isu kecekapan, efisiensi kerajaan dan juga bagaimana koordinasi dibuat di peringkat kerajaan negeri dan juga pihak PBT dan baru ni juga Menteri Besar mengumumkan kononnya ada task force jawatan kuasa inilah kalau kita buat lawak kan, dia boleh buat lawak lah. Banjir je buat jawatan kuasa, jalan sesak tu buat jawatan kuasa, semua jawatan kuasa, jawatan dengan kuasa je. Tapi lepas tu jawatan tu pun tak digunakan dengan betul, kuasa yang ada pun tak digunakan dengan betul. Tinggal nama jawatan kuasa. Dan berapa yang dibazirkan untuk jawatan kuasa ni, nak order bihun apa semua, nak makan semua. Jadi saya tak nak janji bahawa Perikatan Nasional kalau diberi peluang menjadi kerajaan negeri Selangor dapat selesaikan semua ini. Tetapi pengalaman yang kita ada bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Besar, dengan barisan exco yang ada, sebahagiannya ada dengan dalam barisan pembangkang sekarang, Dr. Yunus, YB Salihin Muhi dan sebagainya. Kita boleh nampak perbezaan dari segi responsifnya mereka, engagement mereka kepada ground. Dan bencana memang kita tak boleh nak elak. Pertama, kerana kesan perubahan iklim yang berlaku ni memang luar biasa. Cuma satu benda yang saya nak ingatkan kerajaan negeri Selangor adalah apa juga bencana yang berlaku termasuk dalam negeri Selangor, kesannya akan menjadi lebih besar berbanding kalau bencana tu berlaku dalam kebun sawit dekat negeri Pahang atau dekat Terengganu contohnya. Sebab dari segi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dari segi jumlah asetnya, dari segi jumlah kerosakan yang mungkin akan berlaku, itu akan memberi kesan ekonomi yang sangat besar. Maka jika kerajaan negeri Selangor gagal untuk mengatasi ini dengan efisien, dan bila dia sendiri pun, pasukan yang dia ada pun hanya berani nak jawab bahawa jangan politikkan benda ni, saya rasa ini respon yang sangat lemah lah. Walhal kerajaan negeri Selangor seperti yang diklaim oleh Menteri Besar dan juga pendukung-pendukung kerajaan negeri Selangor Pakatan Harapan ni, bahawa mereka mempunyai reserve yang sangat besar. Dan kritik mereka terhadap Datuk Seri Azmin adalah reserve ketika Datuk Seri Azmin rendah berbanding dengan reserve sekarang. Tetapi satu benda yang jangan kita abaikan dari segi wisdom of the people ini adalah, kamu ada reserve besar, kamu ada duit yang banyak, tetapi masalah rakyat tak diselesaikan, rakyat tetap takkan terima benda tu. Rakyat rela bahawa duit itu dibelanjakan untuk selesaikan masalah mereka. Jadi pada Menteri Besar dan juga kerajaan negeri, belanjalah reserve itu untuk selesaikan masalah rakyat negeri Selangor. Ini bukan hanya plea atau permintaan daripada kami Perikatan Nasional, tetapi juga daripada sebahagian besar rakyat Selangor yang sedang berhadapan dan juga dengan cabaran perubahan iklim yang berlaku di negara kita pada hari ini dan juga dunia. Jadi kita berehat sebentar untuk siri podcast ini, Ramaian Sindir. Kita akan kembali selepas ini.